Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel Teropong Kikus-Kikus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Andre Gurutta Haji Sanusi Baco, dan pada kesempatan ini akan disolatkan di pesantren yang beliau asuh, pas di pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Kabupaten Maros. Ini kita lagi sementara menunggu beliau dari Makassar ya. Tolong pejalan kaki dikasih jalan untuk kendaraan supaya lebih cepat. Mohon pengertiannya, tadi.
Mana ni arahan na beliau. Talang nyarit apa nakana kalina karena kalina itu saya bertanggung jawab dan tampakkan. Am amintum man fis samai ay yursil alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Walaqad kazzaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من لا إله إلا الله لا إله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Terakhir, saya silaturahmi ke kediaman di Pulau Ketiga. Sehari setelah ulang tahun beliau, maka saya datang abad kepada beliau. Mencik abad, beliau pergi meninggal kita semua. Indonesia kehilangan ulama karismatik. Kita semua muridnya, santrinya, tafsir, haji, Taufik dan semua menantu beliau, anak cucu beliau. Kami semua dipersederhanakan oleh ayah-ayah kami. Ayah saya berpulang. Allahyarham, anak di samping beliau. Demikian juga dengan ibu saya berpulang. Dia yang menuntut ibu saya berpulang. Terima kasih banyak atas seluruh perhatian daripada kerabat, murid-murid beliau, santri beliau. Mari kita ikhlas melepaskan kesedihan yang tercinta Allahyarham. Insya Allah pagi-pagi Allah telah menyambut Allahyarham dengan ucapan salamun qawlan selamat jalan ayahanda. Atas nama keluarga, jika ada sesuatu yang menyangkut Allahyarham, mohon menghubungi kami, terutama saya. Selamat jalan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya kepada Allahyarham. Selamat jalan. Sekian ulang warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor. 84 tahun usia beliau. Itu adalah etos perjuangan buat kita semua. Mohon kiranya berkenan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Nakap Pikasari untuk memberikan pidato pelepasan atas kepergian Guru Undang Kiai Sanusi Bakso. Dengan hormat, disilakan. Mohon perkenan Bapak Sekda Kabupaten Maros untuk mewakili pemerintahan Kabupaten Maros menyampaikan pidato pelepasan. Dengan segala hormat, kami silakan kepada Bapak Andi David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang saya hormati segenap alim ulama